Lebih 200 program dianjurkan dan lebih 300 penyampai tempatan serta antarabangsa mengambil bahagian dalam Festival Penulis Singapura SWF tahun ini. Festival yang dilancarkan Jumaat lalu di panggung Victoria itu mengajak para peserta untuk membincangkan tentang aspek identiti, teknologi serta kewarganegaraan menerusi sastra. Acara hujung minggu lalu antara lain memuatkan bengkel masterclass eksklusif oleh penulis skrip dan pengarah filem M. Raihan Halim. 1,5 jam bersamanya membolehkan peserta membongkar rahsia seni mengubah kata-kata menjadi keajaiban sinematik menyelami proses kreatif beliau dari cetusan idea hingga ke pelaksanaan. Dengan Laluna, Badak dan Banting, saya telah membuat filem-filem yang unik dari perspektif saya sendiri dan saya harap mereka dapat membuat filem-filem seperti gitu sebab saya mahu mendengar suara mereka. Itu yang paling penting dan saya hendak mendengar benda yang lebih unik daripada mereka. Ia mengetengahkan tokoh-tokoh penulis Melayu Singapura dan juga daripada Malaysia berkongsi tentang proses pemikiran mereka kerana proses ini amat penting kerana ianya mengetengahkan isu-isu sosial pada masyarakat Melayu mereka tersendiri. Tahun ini kita mahukan lebih dimensi persembahan dalam program-program. Kita mahu menerapkan budaya-budaya Melayu seperti wayang kulit, dikir barat, bahasa berirama dan sebagainya kerana saya rasa ini dapat menyemarakkan lagi suasana di SWF pada tahun ini. Di Museum Tamadun Asia pada petang semalam pula, sekumpulan hadirin menyaksikan perbincangan panel mengenai penceritaan dalam program berjudul #Beritahu dan Ceritakan. Ia menemukan seorang pendidik, seorang wartawan dan seorang pencipta audio siar atau podcaster bersama Bora Mic Check, Encik Isa Jaafar yang membincangkan bagaimana cara penceritaan masa kini berubah dengan kemunculan media sosial. Cara orang bercerita kini lebih spontan, lebih berinteraktif, lebih bersahaja dan sekarang orang lebih suka dengan kandungan ringkas, jujur dan juga cepat sampai dengan juga menambahkan visual yang baik ataupun yang cantik ataupun tajuk menjadikan ia satu faktor utama untuk menarik perhatian pendengar. Berlangsung sehingga Ahad 16 November ini, orang ramai dapat memanfaatkan bagaimana filem dan arkeologi dirakam dalam program berjudul Yang Tersurat dan Yang Tersirat. SWF 2025 turut menampilkan penulis Farihan Bahrun yang mengajak hadirin meneroka transformasi digital dalam kesusastraan Melayu menerusi penulisan fiksyen sains berjudul Mencari Antidot Usia.